Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest akan menentang pasukan Manchester City. Brighton akan bertemu dengan pasukan Fulham. Crystal Palace akan menentang pasukan Ipswich Town. Liverpool akan bertemu dengan pasukan Southampton. Manakala pada awal pagi esok, Brentford akan menentang pasukan Aston Villa. Wolves akan menentang pasukan Everton. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Saya takkan dapat banyak masa sebanyak Arteta, kata Ruben Amorim. Menjelang pertemuan antara Arsenal dan juga pasukan Manchester United, Ruben Amorim mengeluarkan kenyataan yang beliau mungkin perlu segera menyelesaikan masalah di Manchester United ataupun dia akan dipecat. Dibandingkan dengan manager pasukan Arsenal iaitu Mikel Arteta, Arteta mendapat sokongan penuh yang cukup lama daripada pihak atasan, sehinggakan walaupun 2 musim berturut-turut gagal layak ke Liga Juara-Juara Eropah pada awal kiranya di Arsenal, dia masih diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan Arsenal. Arteta mengambil alih Arsenal dari Unai Emery pada 6 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2019, dan membawa mereka menjuarai FA Cup selepas itu. Satu-satunya meja trofi yang dimenangi oleh pasukan Arsenal bersama Arteta sehingga sekarang. Amorim juga memuji peningkatan prestasi pasukan Arsenal di bawah kendali Arteta, tetapi dia merasakan yang dia takkan mempunyai masa selama Arteta untuk mengubah pasukan Manchester United. Liverpool akan main 3 final pada minggu ini, kata Ancelotti. Ancelotti merasakan minggu ini adalah minggu yang sangat penting bagi pasukan Liverpool disebabkan mereka ada 3 perlawanan penting untuk mereka hadapi. Mereka akan menghadapi pasukan Paris Saint-Germain pada pagi Rabu nanti, seterusnya menentang pasukan Newcastle di final Carabao Cup pada Ahad depan. Namun Ancelotti menegaskan yang perlawanan menentang pasukan Southampton pada malam ini juga seperti final dan sama penting dengan 2 lagi perlawanan tersebut. Perlawanan menentang Southampton ini mungkin akan menjadi medan untuk pasukan Liverpool menjarakkan lagi kedudukan dengan pencabar terdekat mereka iaitu pasukan Arsenal, sambil mengharapkan pencabar mereka itu tewas ataupun seri ketika bertandang ke Old Trafford pada minggu ini. Liverpool kini 13 mata selesa mendahului Arsenal dan jika ia berjalan seperti yang diharapkan, mereka mungkin akan melebarkan jurang mata kepada 16 mata. Arteta mahukan kemenangan dalam perlawanan ke-200-nya. Mikel Arteta melawankan keyakinan untuk menewaskan pasukan Manchester United di Old Trafford dalam perlawanan ke-200-nya di EPL sebagai manager untuk pasukan Arsenal. Untuk rekod, Arteta menjadi manager termuda yang mencatatkan 200 perlawanan EPL tersebut. Arsenal mungkin akan memasuki perlawanan ini dengan keyakinan yang tinggi, memandangkan baru mengalahkan pasukan PSV dengan jaringan besar iaitu 7-1, sambil Manchester United masih lagi terkebil-kebil dengan pengendali baru mereka iaitu Ruben Amorim. Jika menang, mereka mungkin akan meneruskan cabaran kepada pasukan Liverpool. Kali terakhir pertemuan mereka dengan Manchester United di Old Trafford berakhir dengan kemenangan Arsenal 1-0 hasil jaringan daripada Leandro Trossard. Neymar kembali bersama dengan Brazil. Selepas kali terakhir menyarung jersey Brazil pada 2 tahun lepas, kini nama Neymar tersenarai semula bersama dengan skuad kebangsaan Brazil untuk perlawanan antarabangsa pada bulan Mac ini. Neymar bergelut dengan kecederaan ketika bersama dengan pasukan Al-Hilal, membuatkan dia sering terlepas perlawanan antarabangsa bersama dengan pasukan kebangsaan iaitu Brazil. Namun sejak berpindah semula ke pasukan Santos, dia sudah mula perlahan-lahan kembali ke prestasi asalnya dan akhirnya mendapat panggilan semula untuk pasukan kebangsaan Brazil. Sejak menyertai pasukan Santos, Neymar sudah merekodkan sebanyak 3 gol dan juga 3 assist daripada hanya 7 penampilannya. Neymar akan bersama-sama dengan pasukan Brazil menghadapi jada sukar apabila dijadwalkan akan bertemu dengan 2 finalis Copa America iaitu pasukan Colombia dan juga juara Piala Dunia iaitu Argentina dalam kempen kelayakan Piala Dunia pada bulan 3 ini. Manchester United berminat dengan Arteta. Manchester United meneruskan pencarian penyerang baru mereka dengan menamakan penyerang daripada Crystal Palace iaitu John Philip Mateta sebagai salah seorang calon yang menjadi sasaran pada musim panas nanti.
Chelsea akan lakukan apa sahaja untuk bawa masuk Boniface. Chelsea dilaporkan sedia untuk memberikan apa sahaja demi untuk mendapatkan khidmat penyerang daripada Leverkusen, iaitu Victor Boniface. Mereka bagaimanapun terpaksa menerima saingan daripada beberapa pasukan seperti Arsenal, Manchester United dan juga pasukan Newcastle United. Andrea Berta sudah mulakan perancangan untuk pasukan Arsenal. Bahkan Sporting Director yang baru untuk pasukan Arsenal, Andrea Berta, sudah mengenal pasti Lautaro Martinez sebagai sasaran utamanya nanti. Ini menjadikan Arsenal sebagai pendahulu untuk saingan bagi mendapatkan penyerang tersebut. Jika perancangan tersebut tidak berjaya, mereka akan mengubahnya kepada Dusan Vlahovic yang diletakkan nilai sekitar 30 juta euro. Manchester City sertai saingan untuk dapatkan Ederson. Manchester City dilaporkan sudah bersedia untuk menyertai saingan bagi mendapatkan pemain tengah pasukan Atalanta iaitu Ederson. Bersama-sama juga dengan mereka dalam saingan tersebut iaitu pasukan Liverpool dan juga pasukan Manchester United. Paris Saint-Germain mahukan Griezmann. Paris Saint-Germain dijangka akan melakukan tawaran secara mengejut bagi mendapatkan pemain hebat pasukan Atletico Madrid iaitu Antoine Griezmann. Mereka akan memulakan tawaran dengan nilai sekitar 20 sehingga 25 juta euro. Deco lebih berminat dengan Lookman. Sporting Director pasukan Barcelona, Deco, telah mengeluarkan kenyataan di mana dia lebih berminat untuk mendapatkan Ademola Lookman daripada Atalanta berbanding Rafael Leao daripada AC Milan. Ini sebagai menjawab spekulasi di mana Leo dikabarkan akan menyertai mereka pada musim panas akan datang. Manchester City letakkan Camavinga sebagai calon utama mereka. Manchester City telah melihat Camavinga sebagai calon yang paling sesuai untuk menggantikan Bernardo Silva yang sudah semakin berusia. Guardiola juga berminat untuk membawa masuk pemain daripada Aston Villa iaitu Jacob Ramsey. Harvey Elliott mahu berhijrah. Pemain muda pasukan Liverpool, Harvey Elliott, dikatakan semakin tidak gembira dengan jumlah minit permainan yang dia dapat pada ketika ini, di mana Liverpool bersedia untuk menghantarnya keluar bermain secara pinjaman menjelang musim harapan. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.